Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2025, kertas 1, soalan 24. Apabila logam J dimasukkan ke dalam cawan polisterina yang mengandungi larutan hijau. So, kita highlight larutan hijau. Suhu campuran tidak balas meningkat dan pepejal kelabu terbentuk. Okey. So, dia tanya, apakah J? Maksudnya logam yang dia masukkan tu apa? Okey, so bila kita tengok larutan hijau, kita akan tahu larutan ni ada ion ferrum 2. Okey, maksudnya logam J tu dia bertindak balas dengan ferrum 2, let's say lah ferrum 2 nitrat. Okey, lepas tu akan terhasil J nitrat, kan? Plus ferrum. Okey, so ferrum 2 nitrat adalah larutan warna hijau. Okey, dan pepejal kelabu tu adalah ferrum ni lah. Okey, so sekarang ni nak tanya siapa J ni? Okey, in order for J ini untuk sesarkan ferrum, J mesti lebih elektropositif daripada ferrum. So, jadi dalam option jawapan ini, kita kena pilih mana logam yang lebih elektropositif daripada ferrum. Lebih elektropositif maksudnya dia duduk lagi atas dalam siri ni lah. So, then kalau kita tengok betul-betul, jawapannya adalah zinc. Okay? Dia mesti zinc. Zinc sahaja yang boleh sesarkan ferrum daripada ferrum 2 nitrat. Contohlah saya bagi nitrat ni, saya bagi contoh je lah. It can be ferrum 2 klorida, ferrum 2 sulfat juga. Tapi saya assume dia ferrum 2 nitrat. Kalau katalah kita letak argentum. Argentum ni kurang elektropositif daripada ferrum. Jadi argentum tak boleh pun nak sesarkan ferrum daripada ferrum 2 nitrat. So takkan terbentuk benda ni, takkan terhasil ni. So kita kena cari satu logam yang lebih elektropositif daripada ferrum. So, answer is zinc. Okay, yang lain semua is less elektropositif daripada ferrum. Okay, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.